Pernah dengar kisah seorang suami yang sanggup buat apa saja untuk pastikan isteri dia tak akan bebas? Ni cerita benar tentang seorang lelaki yang tak ada belas kasihan, tak ada hati, tak ada empati. Ada seorang wanita ni, dulu dia sangat berkeyakinan, ceria, penuh semangat. Masa tu dia hidup dengan suami yang konon dia nampak penyayang, tapi sebaliknya penuh dengan game-game emosi. Suami dia ni seorang yang narsis, orang yang kuat manipulate, tak pernah puas. Setiap kata-kata yang dibagi pada isteri tu, dia macam sengaja atur untuk menjatuhkan, untuk buat isteri tu sentiasa rasa down. Tapi last kali isteri tu sedar. Dia tersedar yang bukan gini sepatutnya jadi. Dan bila dia buat keputusan untuk tinggalkan suami dia yang pentingkan diri sendiri ni, suami tu terus jadi hilang kawalang. Dia tak boleh nak terima ego yang mula-mula dia rasa dia ada kuasa, tapi sekarang dia rasa tergugap. Maka dia buat apa? Dia mohon rujuk. Tapi bukan sebab sayang lagi dah. Dia rujuk sebab nak pastikan bekas isteri dia ni dok akan penuh bebas dari dia. Rampas anak tu daripada ibu bukan sebab dia nak jaga sangat. Sebab masa dalam alam rumah tangga pun si ayah ni tak cara pun. Tapi dia buat semua ni untuk pastikan si isteri tu tak dapat apa-apa, kosong. Dia sebar fitnah dekat media sosial semua. Dia fitnah isteri dia, kata ikut lelaki lain. Dia buat sampai satu dunia ni percaya yang dia tu lelaki suci dan isteri dia tu sangat jahat. Dia buat isteri dia yang salah. Dia buat isteri dia yang nampak tak bertanggungjawab. Semua ni dia buat demi satu benda je. Dia tak mahu isteri tu bebas. Dia tak mahu isteri tu jadi kuat bangkit. Dia nak pastikan isteri tu selalu sakit, bergantung je dengan dia. Gini bukan kisah cinta. Ni kisah kawalang. Kisah seorang lelaki yang tak tahu langsung erti kasih sayang. Yang ada hanya dendam. Dan dia ingin merosakkan. Bila isteri ni cuba bangkit, dia akan guna apa saja untuk pastikan dia menang. Sekejap sebelum tu, kalau rasa sharing Fi menarik, follow dulu Fi. Lepas tu ruang komen, kita pakat jaga jari kita daripada disoal dekat akhirat nanti, okey? Lepas tu kalau suka, repost lah sekali. Jangan save saja.